Guys, kita orang sampai rumah customer jam 9 pagi dekat area Shah Alam. Customer ni bagi tahu kereta dia tak pernah langsung hantar buat detailing, kerap makan dalam kereta, kereta pun dah kotor, bersepah, lipas pun dah start bertelur. Jadi customer ni request untuk buat interior deep cleaning, cucian keseluruhan bahagian dalam, dan dia request nak cabut seat bahagian belakang sebab kita tahu Proton X70 bahagian seat belakang ni memang selalu trap dirt, banyak kotoran bahagian bawah. Kalau tak cabut, kita tak dapat bersihkan. So customer ni ada bagi tahu juga dia tak ada masa nak hantar kereta ni dekat kedai sebab dia nak kena uruskan masa dia dengan anak-anak, hantar anak pergi sekolah, masak dekat rumah. So tak apa, kita datang, kita cuci je dekat rumah dia. So dalam package interior detailing kita orang ni termasuk sekali dengan cuci seat jenis leather atau fabric, cuci kapet, cuci dashboard, cuci boot belakang, headliner bumbung. Lepas tu untuk finishing kita letak leather conditioner untuk seat jenis leather dan UV dressing untuk kilatkan dashboard daripada pudar kena matahari. Kalau korang berminat nak buat servis macam ni, boleh klik terus link dekat bio profile kita orang, WhatsApp, isi details dan bagi tarikh yang korang free untuk kita set appointment. Buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang sahaja. So aku nak minta tolong korang komen, bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil cucian macam dalam video ni. Korang rasa berbaloi tak siap datang ke rumah lagi tau? Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.